Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Hari ini saya berada di Bemban, Melaka. Ini adalah rumah Puan Fadilah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fadilah kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Rumah ini mempunyai 3 bilik dan 3 bilik air. Untuk panjang dan lebarnya adalah 42 kaki kali 31 kaki dengan total keluasan 1084 kaki persegi. Sementara ini adalah pandangan hadapan rumah. Binaan kami di MIH adalah menggunakan bata merah dan atap genting sagar legenda. Kalau anda lihat, dekorasi luar rumah ni kami berikan secara percuma. Maksud dekorasi luar secara percuma tu adalah kemasan Shera Plank, kemasan kopi. Yang ni semua dah include dan dah termasuk dalam package. Dan ini adalah tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Yang ni semua dah dalam spek kami. Dan untuk longkang perimeter ni kami berikan secara percuma. Dan pipe air luar ni kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Dan seperti biasa, binaan kami di MIH adalah binaan yang bertangga dan kemasan tas seluruh rumah pun dah include lah. Tapi untuk design tas semua anda boleh tentukan. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Untuk kemasan cat kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Dan ini adalah pandangan sisi belakang rumah. Saya cuba tunjukkan lebih jelas. Ini adalah pandangan belakang rumah, sisi belakang. Untuk ketinggian beam yang kami berikan adalah 1.5 kaki. Tapi ni ada untuk package standard kami. Tapi kalau untuk package premium, kami berikan ketinggian beam adalah 2 kaki. Kalau anda mahukan binaan yang tidak bertangga, boleh, tiada masalah. Cuma bagi saya akan rugilah sebab harga yang anda dapat tu dah include dengan ketinggian beam. Cuma yang tak include adalah tanah dalam beam tu lah. Yang tu mengikut rumah lah dan keluasan berapa tanah dan sebagainya. Itu tak termasuk dalam harga lah. Yang tu adalah tambahan harga. Ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Jom saya tunjukkan bahagian dalam. Rumah ni mempunyai 2 facing, dua teres lah. Satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian sisi kanan rumah. Dan untuk bahagian teres ni, kalau anda boleh lihat, kemasan plaster, shielding berserta cornice itu semua dah include di setiap ruang kecuali di bahagian tandas ataupun bilik air. Dan untuk wiring, kami menggunakan wiring single phase. Dan ini adalah pintu sekertidor jenama Nest. Ini dikira upgrade. Jom saya tunjukkan bahagian dalam. Ini adalah bahagian ruang tamu berserta dengan ruang keluarga. Ada setengah klien yang nak pisahkan ruang keluarga dan ruang tamu ni nak dipisahkan sebab nak lebih privacy. Tapi terserah pada anda. Ada yang nak dicantumkan supaya lebih luas dan lebih open lah. Open area. Tapi itu semua terserah pada anda kerana kami di MIH reka dan bina rumah mengikut cita rasa dan bajet pelanggan. Sebelum tu, ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Untuk keluasan ruang tamu berserta ruang keluarga ni adalah 25 kali 13. Dan ini menggunakan kemasan cat jenama Jotun. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Dan ini adalah bilik utama menggunakan pintu mounted door. Setiap pintu bilik menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat Jotun. Dan untuk keluasan bilik 1 ni berkeluasan 15 kali 12. Cumanya keluasan dia termasuk dengan bilik air lah. Ini adalah bahagian bilik air 1 menggunakan pintu PVC yang tebal. Yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Ini adalah bilik air 1. Untuk spek bilik air yang kami berikan adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas, dan ini adalah tas yang dipilih. Jom saya tunjukkan bilik 2. Ini adalah bilik 2. Yang setiap spek bilik yang kami berikan adalah kemasan plaster shielding berserta cornice, tingkap casement, dan ini adalah tas yang dipilih. Dan ini adalah bilik yang ketiga berkeluasan 12 kali 9.
Okay, untuk barang retail semua yang tuan rumah beli sendirilah. Dan kemasan cornish ni mana spek kami, tingkap casement, kemasan tas. Ni kemasan tas standard kami. Okay, ni pintu molded door dengan kemasan cat Jotun. Okay, untuk bilik 3 ni, bilik mempunyai satu bilik air yang bersambung dengan bahagian dapur lah. Menggunakan pintu bifold door. Ni adalah pintu bifold door. Ni dikira upgrade dia. Dan kira ini adalah pandangan ruang tamu dan ruang keluarga daripada sudut dapur. Kedai ini adalah bahagian dapur. Terbentuk ni kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash. Cuma untuk terbentuk ni ada tambahan panjang lagi. Kini dikira upgrade lah tambahannya. Okey, dan ini adalah sinki upgrade. Maksudnya tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga. Okey, untuk tas semua anda yang tentukan lah. Ini adalah pandangan untuk tabletop. Tabletop ni ada tambahan. Okey, untuk bahagian dapur ni mempunyai 2 bilik air di bahagian belakang. Okey, untuk pintu ni menggunakan pintu bifold door yang ceritakan tadi. Ini adalah ada upgrade lah. Okey, sama juga untuk bahagian bilik air ni mempunyai kemasan tas sehingga ke ceiling. Dan untuk keluasannya adalah 8x4. Ni lebih pada bilik mandi. Dan di sebelah kanan saya ni adalah tandas. Bahagian tandas lah. Ini adalah bahagian tandas. Seperti tadi, kami di MIH reka dan bina mengikut bajet anda dan cita rasa anda. Okay, untuk ni kemasan tas hingga ke ceiling. Dan ni menggunakan pintu PVC. Pintu PVC kami. Dan ini adalah Swiss jenama Siemens. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.